wish list. Tiap-tiap parti kan dah ada rancangan, jadi kita duduk, kita compare note apa semua. Ada beberapa kursi yang tak ada pertindihan tu, okey, beres. Yang ada pertindih tu, kita setuju besok kita sambung. Kita balik hitung, tengok macam mana, pagi esok sambung untuk nak selesaikan. So, berapa peratus yang dah tak bertemu? Dari segi persen yang tak bertemu? Dah banyak dah, more than half dah selesai dah. Dari segi penggunaan kita ada 4 parti, jadi kita woodling semua lebih. Nasri ya, dari segi penggunaan logo, kata guna logo Perikatan Nasional lah, tak berbangkit kata guna logo BN. Kita berbicara dalam Perikatan Nasional lah. Maksud tak berbangkit lah guna logo BN apa semua. Itu nanti kita siap semua, kita buat pengumuman. Jadi boleh duduk banyak hari lagi sini. Okey. So perbincangan ni melibatkan 4 parti lah, 2 parti baru. 2 parti baru. So dari segi 2 parti baru tu akan mewakili PN juga ke dalam PN? Ya. 2 parti baru tu akan mewakili PN? Tak masuk dalam perbincangan tu. Belum ada mereka. Bersatu pakai logo PN tu lah. Ya. Bersatu pakai logo PN. Itu kita simpan tu. Yalah berunding. Buat apa berunding? Kan nak pakai logo masing-masing. Tak payah berunding. So maksudnya lebih daripada separuh tu sudah selesai lah. Selesai. Kita umumkan nanti bila semua dah selesai. Bila siap semua kita. Jangkaan untuk umum senarai penuh. Agen kursi bila? Sebelum hari Sabtu. Tan Sri tak lambat sangat Tan Ya, Sri. kita akan buat sebab okey. Sebab macam parti lain dah umumkan calon. Ya, kita target by Thursday. Sebab bila siap semua mungkin kena panggil mesyuarat. Lagi sekali, mesyuarat induk kita ni jawatan kuasa kecil.